So pada mana yang tunggu konten Sofi tu, Sofi minta maaf. Tapi Sofi dah bagi explanation yang aku tak boleh post konten aku. Esoklah Syami dia explain aku untuk aku buat explanation dekat korang kenapa tak boleh nak post tu, supaya korang jadi korang tak tunggu-tunggu. Have a break tau. Kita orang faham situasi Sofi. Terima kasih Sarah. Korang sangat memahami Sofi, sayang korang tau. Terima kasih. Saya sekarang ni kau masuk live aku ni, kau tak ada bola ke? Ami di simpanannya. Memang di simpanan lah korang. Kita kutuk Syami. Sengaja nak macam tu kan. Tapi memang aku tak boleh. Sebab aku terpaksa hold dulu. So bila aku terlampau rushing untuk aku post, nanti benda tu jadi rushing and tak best. Nanti konten aku jadi tak best. Sebab apa? Sebab aku terlampau push sangat. So sabar, okay? Tak silap Sofi share akan post konten ni esok rasanya. InsyaAllah lah. Sofi tak tahulah. Korang tanya dia. Ya betul. Kalau Sofi post juga, Sofi tak kisah nak post. Tapi kalau Sofi post juga, benda tu datangkan kerugian dekat akulah. Sebab aku tak dapat apa-apa. Sebab tak boleh monetize pun. Rindu konten Sofi. Terima kasih. Sofi bila nak kahwin? Allah lambat lagi. 3, 4, 5 tahun lagi. Okey korang. Hai Kak Sofi, hai korang. Sherina mana? Sofi pun tak tahu Sherina. Lalu tak ada lagi. Korang mana yang rindu konten Sofi tu, Sofi minta maaf tau. Bukan Sofi nak sedih korang, memang demi Allah. Lampu kereta aku tiba-tiba tutup ni apa habis? Asal lampu kereta aku tiba-tiba tutup. Babek, kenapa ni? Takut pula aku. Asal lampu kereta aku tiba-tiba tutup. Tak boleh buka sial. Acah, terima kasih. Sofi jangan rasa bersalah. Dah buat yang terbaik. Sofi memang minta maaf sebab tak. Sofi just rasa bersalah lah. Kita dah rasa bersalah sebab kita buat orang menunggu kan. So that's why Sofi nak minta maaf kat situ awal-awal dengan korang. Mana yang membuatkan korang rasa tunggu-tunggu tu. Sofi minta maaf. Sebab dekat konten Syami kan tak boleh nak post. Kita orang punya partnership. So dekat konten Sofi je berharap untuk post Sofi punya konten dengan dia. So dekat konten Sofi pun Sofi buat korang tunggu-tunggu. Nanti korang kata apa pula kan. So dekat situ Sofi minta maaf. Buat korang tunggu-tunggu. Sofi minta maaf lah ya. Memang kena copyright. So dekat situ aku pun dah tunjuk bukti dengan korang. Memang kena copyright dekat situ. Yana, thank you Yana. Lelaki buah si dia ada bola malam ni. Sofi jangan berkata-kata, insyaAllah benda tu akan diperbaiki lagi dari segi pemakaian. Sebab Sofi minta maaf sebab sebelum Sofi masuk AI, benda tu dah jadi kebiasaan untuk Sofi, faham tak? Sebab kita ni bukan nak cakap kita alim sangat. Bukannya kita ni nak cakap yang kita ni tahu semua tentang agama sangat tau. So, sebelum Sofi masuk AI, aku dah pakai macam ni. Tak ada siapa yang nak berkata kat aku. So, lepas aku nak masuk AI ni, lebih ramai lagi orang, lebih ramai lagi orang notice benda tu. So, bila ramai orang notice tentang pemakaian Sofi tu, so kita jadi banyak lah kita dapat nasihat 20 orang. So, Alhamdulillah lah. Terima kasih. So Sofi tengah cuba untuk perbaiki benda tu. Tak bermaksud aku dengan nasihat korang tu aku terus berubah tau. Benda tu dia take time lah korang. Sangat take time. Cantiknya muka Bayface ya. Aku memang muka togel gila nak mati ni. Apa benda pun tak ada kat muka aku ni. Hai, salam dari Thailand. Waalaikumsalam. Okey korang. Sofi minta maaf sangat. Sangat tau korang. Mana share Sofi pun tak tahu share gimana. Hari ni first time seumur hidup aku. Tak adalah selama aku kena share. First time dia tinggal aku. Entah pergi mana. Aku buka je pintu bilik aku. Aku pergi bilik dia. Tak ada dia.
Mana Abi dia ada bola. Sofi minta maaf sangat Sofi sidai korang tau. Sofi memang tak ada niat pun nak sidai korang. Memang tak ada niat. Wallahi tak ada niat. Okay. Love you also, thank you. Tak teman Abi main bola ke? Buat apa aku teman dia main bola? Tak nak aku berpanas-panas kat situ teman dia main bola. Tengok apa? Tengok apa? Tengok kerbau berlari. Pak Tam kirim salam. Pak Tam. Pak Tam siapa Pak Tam? Okay, hai korang. So, pada mana yang tunggu konten Sofi tu, Sofi minta maaf. Tapi Sofi dah bagi explanation. Yang aku tak boleh post konten aku. Kunci pintu, aku dah kunci dah lah. Kira yang lukis ni pun cantik lah sebenarnya. Kirai yang tak lukis ni pun cantik lah sebenarnya. Apa tu? Maksudnya? Tunggu Abi main bola. Buat apa tunggu Abi bola? Weh, aku punya eyebrow memang tak lukis langsung ni. Tapi tak tahu lah, bagi aku tak cantik pun kalau tak lukis pun. Sebab kening aku ni Syami cakap macam ada tak ada. Korang ajar sikit dia. Dia kata kening aku ni macam ada tak ada. Habis tu dia punya kening tu cantik sangat. Tebal macam orang hutan kening dia. Kening aku pula dia nak cakap macam ada tak ada. Habis tu kening ni macam orang hutan tebal nak mampus tu. Okey. Syah dengan Aslam mana? Sofi pun tak tahu dia orang mana. Sofi pun tak tahu. Mana Syah? Sofi pun tak tahu. First time Syah tinggal aku tak tahu dia gimana. Macam bongok lah cerita ni. Aku akan pilih Ronaldo tu sebab aku daripada umur berapa aku suka Ronaldo. Syami tak tolong Sofi ke? Bukan dia lah, dia yang tolong aku. So dia yang suggest aku jangan post lagi. Okay? Okay korang. Dia yang suggest aku untuk jangan post lagi. Sebab dia kata jangan rushing, kena sabar. Okay? Dia yang cakap sabar. Okay, tapi dia suruh aku buat explanation lah. Okay? Test test Sofi suka tengok lelaki tinggi ke rendah. Aku suka lelaki tinggi lah. Aku tak suka lelaki rendah daripada aku. Aku suka lelaki tinggi daripada aku. Sebab lelaki lagi tinggi daripada aku, dia lagi nampak okey sikit daripada rendah daripada aku. Sebab kalau kau rendah daripada akunya, aku ni suka pakai kasut tinggi. So kalau kau rendah daripada aku ni pula suka kasut tinggi, aku pandang kau macam ni, tak nak lah aku. Tinggi Sofi 160. So aku suka cari lelaki yang 18 ke atas. Auni long time no see. Siapa ni? Ni kalau orang panggil aku Auni ni, orang yang dah lama kenal je ni. Aku tak kenal daripada DP lah. Hai Sarah. Kenapa Syami tak boleh post konten dengan Sofi dah? Alamak, rasanya benda tu dah banyak dah Syami explain dengan korang kan. YT Sofi masih susah nak cari ke YT Sofi masih susah nak cari ke? Hai Ejin. Itu nampak akak dekat Mitek ya ke? Memang kat Mitek lah, dah saya kerja kat Mitek. Happy birthday Ma. Semoga dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan urusan dunia dan akhirat ya. Okay, tak senang je kan? Aku punya YT masih susah nak cari ke? Masih susah nak cari ke YT Sofi?
Sekarang ni aku tak tahu kenapa view susah gila nak naik. Dekat konten pun susah juga nak naik view. Tak tahu kenapa. Ada problem ke? Oh, susah nak naik. Jangan diam weh. Tak, bukan aku nak diam. Aku sebenarnya dalam beberapa hari ni aku tak ada mood tau. Aku tak ada mood gila sebab aku punya konten tak boleh nak post. Dia jadi macam tak ada mood sebab konten aku tak boleh nak post. So kat situ aku jadi sakit hati sikit. Itu je. Tu aku macam tak ada mood sikit. Dengan Syami pun aku jawab nak tak nak je. Tak, sebab aku tak ada mood. Sebab aku tak nak post konten aku. Tu je. So bila aku diam jadi macam lain sikit kan. Sebab bukan diri aku kalau aku diam. Tapi nak macam mana dah tak ada mood. Tak apa, post korang tahun depan pun kita orang tetap support Sophie. Ya Allah, comelnya. Sophie, boleh nampak Sophie lain ni. Ya ke nampak ke aku lain? Tak, sebab aku tak ada mood lah. Sebab konten aku tak boleh nak post. Dia macam dia tak ada mood sebab aku rasa aku sidai orang. Faham tak? Faham tak? Aku tak ada mood sebab aku sidai orang. So dekat situ aku jadi sebersalah tau. Aku jadi sebersalah. So that's why aku rasa macam tak ada mood sikit kat situ. Mungkin dalam masa sama mungkin letih. Tak apa Sophie, kita orang faham. Tetap tunggu. Terima kasih. Mungkin penat kot. Semalam pun aku balik. Aku sampai rumah habis kerja kat Mitec. Pukul 4.30. 4.30 pagi. So aku sampai rumah semalam 5 lebih. Sempat sahur sekejap je. Lepas tu aku dah tidur terus. Terus sekali, kalau ada isteri pasti ada suami. Sophie raya tahun ni colour purple plum. Raya second Dusty Pink. Raya third Rich Brown. Kita orang tetap support Sophie. Jangan risau. Terima kasih Alia, terima kasih. Sayang korang. Setiap daripada Sophie boleh update je kalau ada masalah. Ya, betul. So that's why lah Syami dia explain aku untuk aku buat explanation dekat korang kenapa tak boleh nak post tu. Supaya korang tak tunggu-tunggu. Tapi ada certain orang je ni yang tak faham tu, dia nak aku post juga. Tak, masalahnya aku live TikTok Abi Alif. Lepas tu dia claim Panda Ais kat situ. Korang ajak nampak nah. Sophie dah stepping raya kedua. Sophie raya dekat Perak tahun ni. Sophie raya kat Perak. Mi Atira, thank you. Sophie raya Perak tahun ni. Bagi aku 100k kejap sebelum aku end live. Perak Sophie Perak ada 2. Kalau belah atuk aku Taiping, tapi dua-dua ni belah mak. Dikira mak bapak kepada mak aku. Dua-dua Perak. Kalau Perak kita akan balik 2 belah. Satu kat Kuala Kansar, satu lagi dekat Taiping. Tak dapat post lagi ke tak? Tak raya keramat ke tak? Taiping boleh cakap utara ke? Boleh? Kenapa Yok? Kenapa? Penatlah aku. Sophie have a break tau. Kita orang faham situasi Sophie. Terima kasih Sarah. Korang sangat memahami Sophie, sayang korang tau. Terima kasih. Tak adalah, aku jadi stresnya sebab aku rasa aku sidai orang. So aku memang minta maaf kat situ lah. Perak kat mana Sophie? Perak kat Kuala dengan Taiping korang. Birthday Sophie bulan 1 dah, lepas lama dah. Hai kak, hai korang. Sophie cantik sangat semalam. Terima kasih. Tu make up je tu. Tak make up lagi lawa. Banyak engkau. Yelah tu. Ada Abi ke? Menawara, Kak Miliki Aurora, thank you. Miliki Aurora ke nama macam tak tahu nak eja macam mana. Kenapa saya panggil suami buasi? Dia ada masalah pembuangan lah. Okay. Tak, masalahnya sekarang ni kau masuk live aku ni kau tak ada bola ke?
Aish, tak ada bola ke masuk live orang ni? Cik, marah Conan. Dah kenapa? Bola dah habis ya? Bola dah habis? Habis dah bola. Alah. Cepatnya. Ami di simpanannya. Memang di simpanan lah korang. Kita kutuk Syami. Okay. Memang cari simpanan lah. Nyak. Dia punya berat naik 4 kg. Korang tahu tak? Weh, dia nak lari pun badan dia berat tau. Okay. Badan dia naik 4 kg. Memang jadi simpanan je lah. Mana ada orang nak jadikan dia first season. Apa first season pula. Apa orang panggil lah. First 7 ya. Aku rasa first 7. Aku dah lama tak masuk suka. Aku dah lupa dah. Sophie, sorry tak kaca semalam. Oh, Nisa. Tengok muka baru Sophie ingat. Okay. Tak adalah Sophie okay je. First 11 ya. Okay, first 11. Aku dah cakap aku lupa. Okay. Okay. Tak masuk office ke? InsyaAllah esok masuk office dah. Esok masuk office dah. Sophie lah ni buat yang Sophie nak buat Syami naik berat badan. Tak lah. Aku tak adalah. Tak tahu aku ke yang buat dia naik berat badan. Tak lah, dia. Apa pula salahkan aku? Maksudnya Alifah pun tak post konten. Mungkin Abang Ali tengah busy dengan Boots kan. Boots dua-dua kembang sejak bersama. Aku berat badan aku. Tak nak aku cakap dalam ni sebab Abang Alif tak tahu benda ni. Kalau Abang Alif tahu berat badan aku naik apa aku. Tak lah. Aku kurus lagi. Aku kurus lagi. Share tak post konten ke? Sophie not sure bila dia post konten. Sophie janganlah sedih pasal tak boleh post konten video tu. Sophie, aku sedih sebenarnya. Aku tak tahu lah. Tapi tak boleh nak tahan air mata tu. Dia jadi macam serabut tu. Serabut. Kita dah penat. Kita dah penat badan. Badan kita dah penat. Lepas tu tambah lagi. So dia macam, kenapa apa yang tak kena macam tu. Macam ujian. Anggap ni ujian. Ada detail lagu tak? Editor Sophie dah settlekan dah video malam ni. Alhamdulillah. Editor pun membantu. Alhamdulillah. Macam duk Askar ni tak boleh naik berat badan. Tak ada lah. Dia benda tu kena jaga sebenarnya. Dalam masa yang sama pun Sophie modeling. Dalam masa yang sama pun aku modeling. So benda tu memang kena wajib aku jaga. Sebelum ni waktu aku shoot modeling, aku pakai SS, saiz paling kecil. Tapi sekarang aku pakai S. So kat situ untuk modeling, untuk gambar-gambar raya tu macam tak cantik lah untuk aku. Muka aku dah naik macam dah tembam. So dia jadi macam tak cantik. Okay. Tak moreng Ami ke? Tak, aku diet sekarang ni. Tak moreng aku. Betul. Memang ramai orang cakap masuk AI mesti berat badan naik. Masuk AI mesti berat badan naik. Aku faham benda tu. Tapi aku cuba untuk apa orang panggil, untuk tak sama. Untuk benda tu tak berlaku pada diri aku. Sebab dalam masa yang sama aku macam sama macam aku cakap, dalam masa yang sama aku ni modeling. So dekat situ aku kena jaga juga badan aku walau macam mana sekalipun. Faham tak? Sebab takkanlah sebab aku naik berat badan ni terhentinya aku punya modeling. So tak boleh kat situ. So aku tak boleh juga macam tu. So aku kena juga kontrol aku punya portion makan. Syami buat live ke? Sumpah bateri phone aku dah tak ada ni. Sebenarnya bateri phone aku tinggal 15 je. Mungkin pukul 11 atau 11.10 aku end live lah. Sophie, ingatlah kata-kata ni sebagai pembakar semangat stalking bola. Ikut suka kau lah. Ada bunga api.
Aku kat parking kereta ni nak naik rumah sebenarnya. Buat live sekejap. Kami banyak bagi kata-kata semangat dalam grup tele. Terima kasih korang. Okay, terima kasih. Tapi Sofi tak boleh nak masuk grup tele. Sofi beritahu awal Sofi tak boleh nak masuk grup tele. Okay korang, Sofi minta maaf Tapi pada mana yang support Sofi tu, Sofi memang berterima kasih sangat-sangat. Pada mana yang support Sofi tu, Sofi doakan urusan korang dipermudahkan, korang punya rezeki tu lancar sentiasa. Terima kasih ya. Harry John, terima kasih. Tinggi Sofi 160. Opi agak-agak bila boleh post konten. Sofi memang janji. Sofi dah tak nak janji. Okay, aku memang dah tak nak janji. Perkataan janji tu aku tak nak keluar daripada mulut aku dah. Tapi apa yang aku dah cakap dengan korang, aku akan make sure aku akan post konten tu. Walau macam mana pun aku nak post konten tu esok juga. So aku tengok konten aku malam ni, apa yang patut aku perbaiki konten aku tu, supaya tak keluar copyright lagi. Ataupun malam ni aku dah start draft dah aku punya konten tu untuk keluar copyright ke tak. So kalau keluar copyright juga, malam ni juga aku settlekan konten aku tu semua. Sebab dia jadi masa yang sama, aku punya jadual pack tau sekarang ni. Aku nak settlekan review dalam masa yang sama. Aku nak apa ni, kita orang nak pergi kerja kat Mitech lagi, layan orang. So mana sempat aku nak main phone kat situ. Bila kat Mitech tu memang tak sempat langsung aku nak main phone. Pegang phone boleh, tapi nak main phone tu memang tak sempat. So yang sama jadual pack dekat situ. So aku jadi nak layan konten aku lagi. Lepas tu aku nak buat review lagi. Lepas tu dengan kerja kat Mitech tu lagi nak melayan orang daripada pukul berapa sampai pukul berapa. So dekat situ aku punya jadual pack sangat untuk aku nak commit dengan satu benda. Okay, tak boleh. So sekarang ni korang tunggu sahaja sampai aku update thumbnail yang baru. Itu je. Korang tunggu je sampai aku update yang terbaru. Itu saja. Aku dah malas nak berjanji sebab kita tak tahu esok apa yang akan jadi, esok apa akan jadi. Okay, laju Sofi cakap. Ya, aku memang cakap laju. So kalau korang kena dengar, kena buka volume kuat-kuat lah. Okay, kita tunggu. Semoga urusan Sofi pun dipermudahkan oleh Allah. Amin, Rabbal Alamin.